datang sebelum saya masuk kat set macam ni lah. Dia dah start dulu dah. Dia dah tahu kita dah datang. Apa sebut nama kita datang gitu. Jadi abang nenek belakang ke belakang. Assalamualaikum, selamat datang ke Seismik Seram. Sudah lama kita tak buat Seismik Seram. Ya, Amir, betul. Terima kasih sebab sentiasa support kita orang Seismik TV. And yang baru datang tengok Seismik Seram, teruskan subscribe video kita orang, follow, share video-video kita orang. Dan bersama saya Izzah. Ya, saya Amir. Dan untuk episod kali ni kita rasa bawa satu kelainan, Amir. Kelainan. Ya, sebab tetamu undangan kita ni orang kata pernah menjadi kegilaan wanita di tahun 2010 lah orang kata. Ini mungkin dia. Sampai sekarang. Mungkin betul. sampai sekarang. Dan ini dia, kita bawakan Ashraf Muslim dan juga Fadlan Hazim. Selamat datang ke Seismik Seram. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana menjemput. Hari ini bukan datang saya saja. Katanya ada filem baru, Izzah. Ya, namanya Narsata, Sekutu Setan. Nama pun dah seram. Apa maksudnya tu? Narsata, abang? Mungkin abang Ashraf boleh cerita. Narsata. Nar tu apa tadi? Nar tu maksudnya api. Api. Sata tu setan. Sata setan. So jadi kita kata api setan. Api setan. Syaitan berapi lah, lebih kurang macam tu. So jadi macam mana tu kena tengok lah. Tapi cerita ni pasal apa bang sebenarnya? Narsata ni sendiri. Dia cerita dia bila ada seorang wanita ni diperlakukan benda yang tidak elok dan dia nak membalas dendam balik dekat orang yang si pelaku ni lah. Yang buat kat diri dia belajar satu ilmu gaib ilmu hitam. Untuk membalas dendam tapi daripada syaitan lah. Dia senang cerita lah, bila belajar ilmu-ilmu benda-benda yang orang panggil syirik lah kan. Syirik kan berdasarkan ketidakpuas hati. So dia menzahirkan dalam bentuk macam tu. So jadi dia belajarlah, ialah mungkin benda ni berlaku di kalangan kita ni kan. Mungkin dia dah kena seksa ke, ataupun diaibkan ke, ataupun dijatuhkan ke, ataupun macam-macam lah, diperkosakan ke, ataupun di macam-macam lah so menyebabkan dia trauma. Dia rasa dia nak balas dendam, dia carilah inisiatif yang lain. Dan walaupun zaman moden sekarang ni tapi masih wujud perkara macam tu. Sebab sekarang ni manusia nak cepat je. Betul. Kan nak memuaskan hati tu biar cepat. So inilah salah satu cara dia belajar ilmu apa semua. Watak siapa? Balqis. Sebagai Trisha Oil. Dia lakonkan oleh Trisha Oil. So jadi dia dah amalkan, dia belajar. So bila dah matang, so waktu tu nak membalas dendam balik. So plot dia yang kiranya kena bunuh tu dalam filem ni, the whole scene adalah memang lakonan Fadlan tu. Adakah anda juga di revenge dalam filem ni? Ya, saya salah seorang daripada 5 orang 5 ke 4 orang yang kumpulan ni lah yang dibunuh. Okey, agak thrill lah cerita tu. Agak thrill. Scene bunuh dia menarik lah compare dengan cerita-cerita horror yang kita ada dekat Malaysia ni. Dia sebab saya ingat kalau cerita macam orang kata balas dendam menggunakan syaitan ni, tak silap sebelum ni Niang Rapik rasanya. Itu pun sama. So kita kata tak sabar jugalah nak tunggu Narsata ni. Cerita ni di direct oleh P. Andre sendiri kan? Ya, P. Andre. Dia agak dah lama juga tak direct cerita filem kan? Dia kalau sebelum-sebelum ni lah, kalau kita pernah dengar cerita Jangan Pandang Belakang. Betul. Jangan Pandang Belakang. So jadi cerita lah yang tu memang cerita tu meletup kan. So jadi mungkin ialah dia punya touch dia tu memang kita tunggu-tunggu. So bila dapat peluang, dia kata siapa director ni? Pierre. Ni kawan lama aku ni, lama tiba-tiba senyap keluar balik ni kan. So jadi kita pun, saya terus terima kan. Macam ni bang dia punya pengalaman abang Fadlan? Macam ni pengalaman bekerja dengan PND? Bekerja dengan dia, last kali saya kerja dengan dia lebih kurang 10 tahun lepas pun. Apa yang saya boleh cakap ni, kira comeback dia bawa something fresh, something yang baru. Touch dia masih tak hilang lagi. So adalah banyak shot dia. Dan cerita ni dia bawa kelainan lah daripada compare dengan cerita-cerita seram yang dia pernah direct dulu. So kalau contohlah katanya berlakunya filem Narsata ni, shootingnya tahun lepas lah ya. Tahun lepas. Ada tak any orang kata macam perkara-perkara mistik ke? Biasa kalau pelakon kan, kalau kita pergi set kan, ada setengah ada kena mengacau lah. Ada ke scene-scene tu berlaku di set
Narsata ni? Kalau saya tak ada. Ha? Kalau saya tak ada. Ah. Saya okey. Okey, Alhamdulillah. Itu takut abang Dia takut dengan aku. Kita dah baca-baca dulu. Macam Fadlan sendiri Kalau macam saya and the gang, kita orang riuh dekat set tu. Kita orang yang lebih hantu daripada hantu. Jadi mungkin hantu tengok macam bising sangat ni, aku malas lah. Selalunya orang cakap kalau masuk hutan jangan bising-bising. Tapi geng abang beriuh. Yalah, kita orang riuh, tapi at the same time kita orang jagalah batas kan. Kita orang tahulah apa yang tak boleh buat, apa yang boleh buat. Kita jaga tu, insyaAllah okey lah. Semua okey, tak ada pengalaman yang tak best ke apa ke. Pengalaman tak best, Tiba-tiba orang hilang ke apa ke kan. tak tahulah, mungkin saya ni tak berapa nak apa, tak berapa ada that kind of feeling macam tempat ni keras kan. So far mungkin dekat Cerowong tu lah ada orang bisik-bisik lah, jaga tutur kata, jaga kelakuan, tempat ni keras. Tapi saya tak rasa macam tu. Mungkin sebab ramai orang kot. Kita pun semua tak ada yang tiba-tiba melilau pergi seorang-seorang. Contohnya. Satu gitu semua psikologi juga kan, abang. Psikologi Kalau kita juga. sendiri rasa macam takut lah. Mesti takut lah jadinya. Kalau kita buat dia je, Yalah. mungkin insyaAllah tak ada apa-apa lah kan. InsyaAllah tak ada apa-apa. Sebab syutingnya tu yang abang kata Terowong tu, itu dekat Sungai Pisang ni abang. Ya, betul. Sungai Pisang tu Izzah. Ya. Pernah orang kata kalau masuk tu, kalau terowong tu kata sesat. Sesat lah. Boleh sesat lah. Tapi tak ada Boleh jadilah sebab Cerowong tu agak panjang lah kan. Tapi kita orang, macam saya cakap tadi, kita orang tak ada jalan seorang-seorang, duduk seorang-seorang. Tapi macam saya punya scene, kalau tengok dalam trailer tu, banyak saya punya scene tu seorang-seorang dalam tu. Kadang-kadang saya kena duduk situ nak tunggu diorang set up kamera. Macam sunyi juga Cerowong. Untuk abang Ashraf Muslim, abangnya watak dalam cerita Narsata ni sebagai orang yang berubat je bang. Dia Macam mana? dia berminat dengan perubatan. Dia berminat. ilmu dia taklah setinggi macam Kiai Sidik. Kiai Sidik. So jadi dia untuk peringkat awal, sebab yang permulaan tu adalah yang kena rasut, tak kisah dia mainkan boleh watak Mawar Rashid ni. So jadi waktu tu dia tak mampu nak settlekan masalah tu. So dia kena cari orang lain, jumpa Kiai Sidik, dan Kiai Sidik datang bantu untuk apa, berubat lah. So jadi saya ni macam kiranya pernah belajar tapi dia tak fokus dia, sebab dia ada kerja hakiki lain. Dia seorang yang ranggi, seorang yang kerja yang biasa apa semua, cuma dia ada belajar ilmu tu sikit lah, untuk diri dia sajalah. Tapi macam kena lah dengan abang kan. Macam kena lah, sebab abang pun boleh berubat setahu saya. Belajar lah juga. Itu yang Praktik jugalah. Saya nak tanya sikit abang. Macam mana abang dari kira masa abang belajar perubatan ni kan, pengalaman abang masa berubat orang yang paling ngeri bang, selain daripada Janani? Janani tu kecil je. Kecil je bang. Ada. Saya pernah bawa sebelum ni, kalau you all ingat lagi lah, saya selalu keluar dekat TV 9 untuk slot nasi lemak kopi O. Betul. Dan setiap hari Jumaat pagi ada satu slot untuk waktu tu lah. So saya akan bawa pasien-pasien yang dah berjaya. Ada pasien yang masih lagi dalam proses dalam tu, dan mungkin ada yang rasuk pun ada saya bawa juga. Yang kena set. Masa ada sekali. So itu yang paling saya rasa paling hardcore lah. Dia panggil nenek. Dia tengah dia tahu dia kalau kita nak ni dia akan berubah kan. Tapi dalam proses yang sama dia memang baca Quran, dia apa dekat dengan Tuhan apa semua kan. Tapi still lagi gangguan tu, maknanya dia macam ni lah. Kalau nak tahu, iblis sampai kiamat takkan mati. Apa kita buat, kita lemahkan dia. Dengan apa? Dengan amalan kita, dengan Quran kita apa semua. So bawa dia datang sini kan. Nuri dia tak nak lah. Tu dah lama dia kata okey lah, dia nak tunjukkan macam mana apa semua. Kita ubat kan, datang sebelum saya masuk kat set macam ni lah. Dia dah start dulu dah. Dia dah tahu kita dah datang, apa sebut nama kita datang, jadi abang nenek belakang sampai ke belakang. Allah Akbar. Saya rasa mungkin production ada record masa tu kan. So itu saya rasa hardcore. Time tu tak riuh ke tiba-tiba dia patah riuh masa dekat sana tu media Prima lama dulu kan. Itu salah satu lah. Saya pun tak lama dah tak jumpa makcik tu. Mungkin dah makin baik ke apa semua. Dia sebenarnya banyak pengalaman. Kalau cerita benda-benda
pelik yang ngubat-ngubat ni kan. Sampai dah lali abang Sampai dah lali macam ni ke macam ni ke. Ya, kadang-kadang dah faham dah kenapa benda ni berlaku. Apa strategi all the jin and iblis ni apa semua kan. Kenapa dia duk kacau kita? Kenapa? Sebab kita yang cari dia. Ya tu. Kita yang cari dia. Kalau kita tak cari dia, benda tu tak kacau. Sebab benda-benda kat luar ni dia ada dua, satu saka, satu sihir. Saka ni orang lama dulu pernah belajar berasaskan benda-benda halus untuk mula dulu jaga kampung, jaga rumah, jaga tanaman pokok, belajar ilmu-ilmu kebal untuk diri dia. Kan siapa yang mempertahankan tu all these thing lah. So apa dia buat, dia amalkan tu benda tu sukalah. I give you power, tapi you kena dengar cakap aku. Pernah dengar tak orang cakap pakai susuk, dia punya syarat dia tak boleh lalu bawah ampaian, tak boleh makan sate, tak boleh makan sate. Ada makan sate? Ada? Boleh makan sate? Saya makan okey. So tak pakai lah. Semalam saya makan sate. Semalam saya makan sate. So tak ada lah tu. Okey lah. So jadi dia pantang-pantang macam tu, jadi tak boleh lah. So jadi benda tu untuk kepentingan dia. So itu saka. Maknanya saka ni dia punya maksud dia macam tu, kategori dia. Sihir pula orang yang belajar ilmu, yang macam cerita Nasata ni, dia belajar ilmu berasaskan benda-benda halus ni, dan dengan ilmu tu dia untuk kepuasan dia, untuk membalas dendam, untuk kepentingan dia, untuk seronok lah kan. So jadi itu adalah sihir. Contohnya dia nak orang tu bercerai, dia nak orang tu suka kat dia, dia nak orang tu mati, dia nak orang tu sakit, up to individu tu terhadap tukang bomoh tu kan. So dia belajar benda-benda ni untuk benda ni. So dua yang berbeza. So jadi kalau orang cakap kalau kita ada yang duk mencari-cari, kenapa kalau benda dalam badan tak ada, kenapa kita nak pergi cari kan. So benda-benda halus ni tak suka, tak selesa dengan manusia. Macam kita kan, macam diorang ni, jin dia ada perkampungan dia, kehidupan dia, dalam Quran pun ada beritahu kan. So jadi tempat yang diorang suka duduk yang tak ada manusia. Sebab tu macam hutan, dia punya taman-taman dia air terjun kan, tempat yang cantik. Kalau macam di laut, di coral-coral apa semua. So jadi dia ada dia punya kehidupan dia ada punya apa amalan dia. Ada yang Islam, ada tak Islam, itu atas macam kita lah. Ada yang Islam, ada tak Islam, ada yang baik, ada tak baik, sama lebih kurang. Cuma kalau kita menghambakan dia, kita minta pertolongan dia, kita ni, jadi dia pun suka lah macam kita lah. Orang duk agung-agung kita, baguslah kau ni, aku jadi ketua aku lah. Lama kau rasa macam hebat. So jadi itu dia punya ni. Kau nak kau dengar cakap aku. Kau nak kerja dengan aku bagi duit lebih, tapi kau kena dengar cakap aku. Dengar. Kau buat tu, kau buat ni. Sama dia punya konsep dia. So jadi kita yang kena menilaikan sendiri. Kalau kita nak buat sesuatu, nak apa-apa semua, biarlah diri kita janganlah dipengaruhi oleh benda-benda lain. So itu maksud dia antara kan sihir, saka. Ini untuk at least sharing lah. Betul. You all faham konsep ni kan. So kalau orang cakap dia terkena, dia tak ada istilah macam jin kat luar ni, kat luar banyak je jin-jin apa semua ni. Biarlah dia dengan kehidupan dia kan. Tapi kalau dia nak masuk dalam badan kita, atas sebab apa? Baik dia dengan kehidupan dia kan. Itu kita kena faham. So jadi kenapa kita perlu cari benda tu. Tapi memang ada pengalaman yang selalunya kena benda-benda yang rasuk ke apa, kena gangguan ke apa ke, memang dia akan efek macam tu. Dari segi fizikalnya, otak dia, hati dia. Antara petanda lah kalau macam nak tahu orang tu kena sihir, tanda-tanda awal dia ada ke? Banyak simptom dia kan. Contohnya macam mana lah, padahal pernah rasa tu lah. Ada. Saya ada pengalaman saya, tapi okey. Menarik. Kita stay tune. Dia sini okey, ni saya cerita sikit bagi lagi clear Betul. Okey, dari jin ataupun benda-benda halus, tak kisahlah iblis ke apa, orang sudah masuk dalam badan, tak kisahlah daripada saka ke sihir ke apa ke, bila dalam badan dia, pertama dia akan mempengaruhi kita punya pemikiran kita. Okey. This is our kubu. Ini yang pertama dia akan kawal. Pertama. Kedua, dia akan duduk urat saraf kita. Sebab bila jin dalam badan atau benda halus dalam badan ni, dia akan sebesar-besar zarah. Duduk dalam urat saraf kita.
So itu yang kadang badan kita ada lebam, kita seletih, kita ni dekat orang saraf. Tak percaya, tengok dalam ayat Quran. Tengok kat ChatGPT tu. Ada tak betul tak berkatakan jin ni bila dalam badan dia akan ada orang saraf. Tengok ayat apa, surah apa. So, yang ketiga, dia akan cuba kawal kita punya hati kita. 3 tempat. Di 3 tempat ni yang lebih strong. Sebab tu kalau benda ni masuk dalam badan kita, dia kontrol kita punya pemikiran, otak kita, akal kita, lepas tu dia kontrol urat saraf kita. You sedar tapi tak boleh kawal. Pernah tak? Tengok orang tu kena bersilat. Aku sedar tapi aku tak boleh kawal. Sebab apa? Dia dah kontrol brain kita, dia dah kontrol urat saraf kita. Ada yang pula satu tu, dia tak sedar langsung, aku bangun, apa dah jadi? Sebab dia dah kontrol kita sampai hati kita. Sebab tu 3 ni kita yang kena kawal. Kita khalifah untuk badan kita kena kawal. So jadi sebab tu kalau kita tengok dalam solat kan, fokus dalam solat, khusyuk. Kenapa? How you focus solat tu kan. Aku ni semayang, aku nak kat berapa? Pernah lah aku. Mungkin benda tu dipengaruhi oleh kat luar badan kita. Mungkin benda tu dipengaruhi dalam badan kita. Kat luar tu mungkin lah iblis lah. Dia bagi kita fikir kerja lain. Dia bagi kita tengah sembahyang Allahu Akbar, dia bagi kita fikir benda-benda yang yalah, kerja ke apa, live ke apa kan. Dia selalu kacau macam tu. Tapi kita kena pasti adakah benda tu kat luar atau dalam badan kita. So kalau macam urat saraf ni, contohlah, kenapa dia boleh kunci nafsu kita, dia boleh kunci bagi badan kita sakit, bagi badan kita bloated apa semua. Pencuri dalam rumah, tuan rumah tak ada, pencuri boleh buat apa? Buat apa-apa lah. Kalau 3 tahun tak ada dalam rumah, apa tuan rumah, so pencuri buat apa? Dia nak tidur ke, nak makan ke apa. The same thing benda tu dalam badan kita. Dia nak buat apa, dia suka hati dia lah. Dia rasa tak selesa. Contoh kalau kita semayang, dia tak selesa, kita dengar Tuhan, dia kacau lah. Itu perumpamaan dia. At least you all faham kan? Tadi abang kata ada pengalaman kena rasuk. Abang sendiri kena rasuk ke? Saya sendiri kena rasuk. Sedar tak masa tu pengalaman dia, saya sedar. Saya macam ibarat saya masuk dalam kereta, orang lain bawa. Saya tak boleh buat apa-apa. Tak boleh kontrol. Masa tu tu untuk filem ni lah, action sebenarnya, bukan filem seram. Okey. Cerita action. Masa tu dengan P. Andre juga, director Nasata, Sekutu Setan. Yang tu first time saya kerja dengan dia. Thank you Abang P pada peluang. So masa tu location, masalah location, kita shoot di Mimaland. Di Mimaland. Pula cerita action Mimaland. Kan MIG Metro West suka shoot dekat Island Tower. Masa tu waktu tu juga itu adalah iconic scene lah. Lepas tu tiba kita nak buat cerita action, tembak je. Tembak kononnya Game of Death. Okay. So kena pergi tempat yang agak secluded, jauh daripada orang awam lah. So kita pilih lah Mimaland. Kita shoot dekat apa situ. Patutnya ada dalam 5-6 hari. Masa kita masuk hari pertama tu okey lagi. Tapi waktu tu kru, pelakon semua macam saya, Pablo Amirul, Mikael Andri, adik kepada P. Andri, kita agak nakal time tu. So buat suka hati je. Masuk sana masuk sini, Mimaland ni keras kan, mana tak ada pun. Lupa mencari. Main langgar. Masa tu kru semua okey, kita memang satu tim ngam. Masuk hari kedua tiba-tiba rasa macam ada kru bergaduh. Tiba-tiba bergaduh. Ni tuduh ni. Padahal ada orang ketiga tengah tu cakap, dia tak cakap apa pun kat kau. Dia ni pun tak ada cakap apa-apa. Asal korang bergaduh ni? Tak, ni tiba angkat light stand. Alamak. Nak bergaduh, kita kena leraikan. Tu kejadian pertama. Panas lah, dia dah mula panas. Dia panas lah. Hari pertama, kedua, ketiga banyak scene siang. So masuk hari keempat tu, kita tiba-tiba ada scene malam. Kan Mimaland dia ada tempat parking dia. Tapi tempat parking tu dah hilang. Dah lalang semua naik kat tepi tasik tu. Tasik tu dia tak ada sambung dengan sungai apa-apa. So dia ada satu bangunan. Kita orang nak shoot scene bersembang lah dalam bangunan tu malam. Itu satu, patutnya ada 3 hari kita orang shoot malam, tapi kita orang hari tu saja. Itu the one and only. Kenapa? Sebab masa kita orang buat first scene and the only scene malam kita orang shoot dekat Mimaland tu, Somen Cina ni. Kita orang tengah rehearsal dialog, dia marah, dia maki kita orang. Kan selalu Somen lah, kenapa bising lagi, cut.
Semua silent lah tengah shoot kan. Ush. Kita orang dah pelik, kita tak cakap apa pun, kita orang dua pelakon je yang berdialog. Lepas tu Andre pun director, okay lah kita buat balik one more sebab tolong silent shoot lagi. Somen giling kepala Cina ni pakai boom kan. Giling. Tak boleh lah macam ni, you orang tak faham ke silent lah kita tengah shoot ni. So kita orang pun dah pelik. So kita orang shoot. Lepas tu nak take lagi, tukar shot, nak take lagi, Somen pergi dekat kita time tu adalah ustaz dua orang jaga kan, sebab tahu tempat Mimalan tu keras. Itu bagusnya kadang kita kena ada kan benda-benda tu production kan. ada semua tu. Apa-apa jadi kan. Lepas tu ustaz pergi dekat Somen tu, Apek ni tanya, you ada dengar apa tadi? Ada dengar ramai orang ni. Ramai orang, bukan satu orang dua orang saja, ramai orang. Siapa tadi tu? Tak puas hati ni. Dia marah. Mungkin sebab this Chinese soundman ni dia tak berapa nak faham apa yang terjadi sebenarnya. Apa yang berlaku. Maybe dia tak, Member buat kerja kan. Mungkin dia pun tak percaya benda-benda mistik ni, gaib ke, ada penunggu ke. Dia tak tahu benda tu. Dia tak puas hati lah ni, bising kan. Pahal kurang ni kan. Lepas tu ustaz tu cakap, dia dengar satu kampung ni, jadi kita tak boleh buat scene malam lah, mungkin tempat dia ni. So kita mau cancel semua scene malam. Scene malam tu kita orang tukar jadi scene senja ataupun petang. Okay. Tu kejadian kedua lah selepas kru bergaduh tu, sebab tak tahu apa yang masuk dan kepala otak diorang tu, buat diorang panas. Lepas tu masuk hari kelima, ini saya pula kena. Saya ni kalau semua orang tanya saya ni macam mana, saya tahulah saya percaya benda-benda gaib ya, kita sebagai umat Islam, tapi saya agak sempoi lah bab-bab ni. Masa tu pun umur saya 21 tahun ni masa tu saya shoot. Agak nakal dan agak zaman jahiliah jugalah kan tu. Minta maaf lah cakap kan. Masa tu saya agak, kalau nak pergi buang air ke apa, selamba je, makan pokok apa benda semua kan, situ ada banyak chalet yang ditinggalkan kan. Tengok masa tu dengan Pablo pun nakal juga time tu. Macam seram tempat ni selamba lah. Macam mana kita orang ada lah perangai macam tu. Mana tak ada pun, sebab time tu siang, malam kita orang tak buat lah macam tu. Itu pagi dan sampai tengah hari yang saya kena belah petang. Macam mana boleh mula start kena tu? Masa nak start kena tu, hari tu saya sihat alhamdulillah. Penat hari tu tak penat, cukup tidur, tenaga cukup, tak ada masalah apa-apa masa tu. Siapa yang pernah kerja dengan saya dekat set, saya jarang lah cari masalah ke, bergaduh ke, kadang ada marah ke barang tak tentu pasal. Tiba-tiba hari tu saya rasa baran yang melampau. Dia jadi sampai orang tegur, mata kau merah ni. Ada orang tanya lah masa tu, kru lah tanya, mata kau merah ni Lan, kenapa lah? Demam ke apa? Boleh ke kita shoot? Sebab kita shoot action kan, jadi diorang jagalah kita orang sebagai pelakon. So saya cakap tak ada demam, tapi mata macam pedih, so macam bahang daripada dalam. Hari tu perasaan je ibarat macam saya dah makan 20 biji durian. Macam panas dalam ni, panas. So, saya ingat kan sebab kita buat action punya sequence saja kan, lari, menembak dan sebagainya, berlawan. Tiba ada seorang kru, dia tegur apa dah, sembang biasa je, tapi tiba-tiba saya jadi melenting. Saya ni suka melawak dekat set, jadi dia nak melawak lah masa tu. Kru tu dia kata, tadi fighting scene kau kelakar lah, macam kelakar je cara kau bergerak tu. So saya pun apa hal kau, apa yang kelakarnya? Tiba-tiba saya melenting. Saya pun time tu macam terkejut, asal aku marah sumpah lillah, dalam kepala otak masa tu kan macam, apa hal aku marah je, melawak ni. Masa tu dalam pukul 5 lebih, terang lagi, tiba marah, rasa marah macam, tiba ada perasaan tu, yang ni jujur, sumpah lillah saya tak ada tokok tambah apa memang rasa macam, asal aku rasa nak korek mata dia. Sumpah lillah, saya rasa nak robek-robek muka dia. Kenapa? Panas ke apa? Dia rasa panas. Tapi dalam ni kita macam apa lah fikir macam ni. Lepas tu dah rasa dah pelik kan ni. Lepas tu ada seorang kru nampak, lah kau ni kenapa ni? Sebab tiba-tiba macam ni.
Saya pun cakap, aku tak faham lah. Sebab kita tak pernah kena. Saya tak pernah kena. Masa tu saya tak pernah kena. Dan saya tak pernah nampak orang kena rasuk. Depan mata saya tak ada kenalan, kawan lama ke apa yang ada pengalaman encounter benda-benda macam ni. kena apa, rasuk lah. Jadi saya tak tahu apa benda masa tu. Saya macam, apa hal ni? Pergi kat seorang kru, aku tak tahu aku kenapa ni. Tiba-tiba yang kru yang tegur saya tadi tu, yang melawak tu, yang saya nak robek mata dia tu, datang. Kau ni kenapa ni? Dia macam gelak-gelak macam, masa tu dah mula lah. Masa tu kejar dia. Nak bagi terkam, serius. Yang ni ada seorang kru dapat ambil video masa tu. Saya first time jugalah share benda ni. So masa tu memang saya nak pergi terkam lah dia. Yang lain semua pelik lah, ni kenapa ni kan. Sebab semua pun tak ada yang style Abang Ashraf yang tahu apa-apa. Semua macam relax, semua rock je kata tu lah, hip hop lah. Ya bro. Manalah diorang tahu tu nak buat. Diorang tak tahu nak buat apa lah. Macam faham amat dia tiba-tiba je kan. Dia ingat kita method ke apa kan. Kau nak berlakon ni. Praktis ku. Tapi masa saya nak terkam tu, saya dalam kepala otak masih, aku buat apa ni? Asal ni tu. Aku buat apa ni? Awal Nafas memang laju gila. Marah yang terlampau marah. Saya sampai berpeluh sebelum saya nak terkam tu. Dia punya panas dalam tu, mata merah habis. Kru yang datang kat saya sebelum saya terkam, yang lagi seorang kawan dia tu, kata, mata kau merah ni Lan, apa hal ni? Memang masa tu mata pedih, rasa amarah. Amarah yang tak boleh terkawal. Pergi. Lepas tu orang tarik lah semua. Tarik ramai. Masa tu bukti ada. Tak tahulah video tu masih wujud ke, ramai tarik. 5 orang kat time tu. Itik ada kat masa tu. Itik ada. Saya bayangkan memang tengah panas tu je. Memang tengah panas. Masa tu kita orang dekat Mimaland tu dalam sikit. Kita punya base dekat dengan pagar Mimaland lah. So masa tu walkie lah. Panggil ni ustaz, panggil. Ustaz masa tu tengah makan relax, tak ada apa jadi kan, relax. Sekali kena panggil, ada. Datang masa tu 5 orang tahan saya. Director semua datang, Pianri. Time tu ada gelak dia mengilai. Time tu dalam otak, kenapa aku mengilai. Lepas tu ustaz datang, tenangkan, baca ayat-ayat semua. Bila badan dapat rasa sendiri macam, okey, aku dah balik ni. Aku ada ni kat badan aku ni. Lepas ustaz dah baca semua, dah usap muka apa pun. Saya pun tak, masa tu macam tak sedar. 60% je yang saya sedar. Tapi dalam diri macam, pahal aku nak tahan ni. Diorang jatuh kan, terpaksa jatuh kan. Sebab diorang kata saya dah macam kuda kepang time tu. Memang kuat lah time tu. Nak memberontak time tu. Masa tu saya pun agak lagi kurus lah daripada sekarang, sadar apa tak. Yang tahan saya badan lagi besar-besar ni. Kata memang tenaga saya ni boleh lawan 5 orang masa tu. Itu macam mana nak simpulkan tu? Sebab dia dah bagi warning tu daripada day 1, day 2, day 3. Dia dah bagi sikit. Macam saya cakap tadi lah, semua dekat set tu agak jiwa ni macam rock lah. Tak ada apa ni, biasa, tak ada apa ni, langgar kita shoot. Kita shoot Mimaland tu. Lepas kena tu, saya memang rasa lembik lah. Bila dah sedar tu, demam terus. Demam. Tapi masa diorang bawa saya turun pergi base, nak hantar saya balik rumah, saya masih ada rasa macam benda ni macam boleh datang balik. Demam panas terus. Malam tu mimpi memang macam teruk lah. 2-3 hari jugalah. Dalam seminggu juga tu. Lama tu. Itu pertama kali. Dan yang terakhir? Itu pertama kali dan terakhir. Dah lah tak pernah tengok orang kena rasuk. Tak pernah lah encounter benda-benda macam ni. Main langgar je semua. Pam kena kat diri sendiri. Yalah. Dari situ saya banyak belajar lah. Tu yang sampai hari ni saya start ni lah, kena kau pergi tempat hutan ke apa, berhati-hati. Kalau shoot cerita hantu ke, kena berjaga-jaga lah. Dan cerita yang saya ceritakan ni, kalau korang tanya balik dia Pianri, dia boleh sahihkan. Dia boleh sahihkan. Kena interview dia lah. Interview lah, kena ni panggil lah. Director pula. Tadi Vanan cakap ustaz datang, dia ada berubat-ubat sikit. Okay, ni saya nak tanya ke Abang Ashraf Muslim. Selalunya ustaz-ustaz yang datang ni, diorang baca apa untuk orang okey? Sebab okay lah, contoh benda ni berlaku dekat di antara kita-kita yang orang-orang biasa lah.
adalah kerasukan anak dia ke, adik dia ke, kawan-kawan dia, apa first thing yang dia kena buat yang sebelum ada ustaz datang? Surah apa yang dia patut baca? Selalunya saya dengar 3 kul, Al-Fatihah, ayat kursi. Ada ke spesifik surah yang boleh kalau untuk permulaan itulah surahnya. Itu je basic Al-Fatihah 3 kul kan. Itu memang Al-Fatihah is a very powerful surah. Nama pun kita Al-Fatihah kan. Semua everything kat situ. So dia sebenarnya memanglah Al-Quran tu as a, untuk diri kita kan, untuk macam contohlah orang kena rasuk lah kita bacakan apa semua. Tapi sebenarnya kalau benda-benda halus ni kan, contohlah iblis lah contohnya, dia lagi pandai daripada kita. Betul. Dia dah hidup zaman-zaman dulu lagi dah. Itu yang kadang-kadang dia siap boleh betulkan ayat Quran. Dia boleh baca balik. Saya pernah ada pengalaman tu. Betulkan. So tengah ubat ni, lepas tu adik saya ada seorang ni dia bacakan surah kan. Kita ubat lah, kita sentuh apa surah ni, tiba-tiba dia baca surah Al-Baqarah. Dia siap dia betulkan. Kalau salah baca tu dibacakan balik. Saya macam wow, this is something yang luar biasa sebab dia orang lagi pandai daripada kita. Dia hidup lama daripada kita lagi. So jadi yang benda yang paling bagus ialah diri kita. Mungkin masa baca tu kan, bila kita dengar, kita sendiri dengar. Sebab bila totally roh ni lah tubuh badan kita ni, kita ada roh kita. So bila kita baca Quran, kita dengar benda tu, ayat-ayat Quran tu, kita tahu macam kita akan cuba kembali balik, kita akan cuba dapat balik supaya benda tu jangan kawal kita. Maksudnya sebab tu kita rasa macam bila mungkin macam contoh kes ni kan, dia dengar kita dengar ayat Quran tu kan, lepas tu kadang kita cuba ikut kan, kadang kita cuba zikir dalam hati kita je yang tahu kan. Mula tak sedar, lepas tu mula dia lose sikit, dia dah tak boleh nak kontrol kita punya hati kita kan. Saya cakap tadi kan, so kita boleh dengar ni bukan aku ni kan. So kita follow lagi, kita cuba relaxkan lagi diri kita kan. So lama-lama dia akan tinggalkan, sebab kita dah daripada kecil kan, daripada kecil kita dah diberikan, didengarkan dengan ayat Quran kan. So benda tu dah lama kita kena biasa. Maksudnya orang yang berubat ni dia macam penyampai je lah. Macam contoh dia baca Al-Fatihah ataupun 3 kul, dia baca. Sebenarnya orang yang main peranan penting adalah orang yang kena rasuk tu sendiri. Kalau saya pesakit jumpa saya yang rasuk ni, kadang dia rasuk dalam kereta contoh kan. Datang kita pun ramai patient kan. Masa saya tengah aktif ubat kan, biarlah dia dulu dengan rasuk biar dia penat dulu kan. Bila dia penat baru kita jumpa kita. So dia sini je untuk kita sebelum kita tahu dia ni selalu kena rasuk. Contohlah dekat sekolah tu, contohlah kan, asyik dia. Pernah tak kan kena rasuk, dia lagi asyik dia je. Mana orang lain tak kena kan. Betul tak? Dah macam bila pergi ni, dia mesti macam lagi mestilah ni. Mula jadi lagi gang ni jadi kan. Sebab apa? Sebab kadang-kadang benda tu ada dalam badan dia. So dalam badan dia tu mungkinlah sebab sihir ke apa, tak kisahlah kan, benda halus ada dalam badan dia. So dia benda tu tak selesa dengan kawasan tempat tu. Situ ada perkampungan dia, perkampungan jin lah, apa-apalah benda-benda halus ni. So ibaratkan macam ni lah. Tapi contohlah orang Cina buat parang masuk kampung Melayu, kita buat apa? Takkan kita buat bodoh je. Mesti kita nak push dia keluar kan, dengan cara macam mana pun. So jadi bila benda tu berlaku, benda ni tahu benda tu dalam badan kita contoh kan. So apa dia yang kat luar ni push, so, di pressure dalam badan ni. Benda ni sebab kita yang kawal badan kita. Kita nak duduk kat situ kan, apa dia buat, di pressure badan otak kita, dia bagi kita sakit, dia bagi kita pening, kita bagi tak selesa, dia bagi kacau emosi kita ni. So kalau kita tak boleh kawal, baru dia barulah dalam keadaan tu dia sedar ke tak sedar tu lain cerita. Lepas tu bila keluar dari tempat tu, okey dah balik. Contoh kan. So jadi bila cakap ayat Quran apa, yes, ayat Quran is very powerful.
kan? Bacalah ayat 3 kul ke surah Fussilat ayat 24 ataupun surah Al-Baqarah. Al-Baqarah pun sangat kuat, 1 hingga 12, 1 hingga 25. Baca ayat-ayat tu kan, amalkan setiap hari. Kan kalau orang cakap macam mana nak mendinding, nak clearkan ni, baca surah 1 hingga 25 kan, baca ayat tu, ataupun ayat surah Al-Baqarah juga ayat 165, 186. Kalau dibaca pun surah tu, maksud dia pun dia akan faham. Dia punya very strong surah-surah ni kan. Ramailah ustaz-ustaz akan amalkan surah tu untuk beritahu. Tapi lagi bagus kita amalkan sendiri. Kita sendiri kena amalkan. Sebelum kita dah tahulah kita ni selalu kena ganggu, kita baca ayat Quran. Kita sendiri pun kita tak protect diri kita. Macam mana pula kan? Macam abang cakap tadi, rumah kan. Kalau kita pun tak pasang mangga, tak pasang grill kat rumah kita, macam mana kan? Macam mana? So macam tu lah. Faham kan perumpamaan dia kan? Deep. Saya rasa macam bijak pula. So jadi kalau kita nak elak-elak benda sini, kita dari di sebab tu hati kita sendiri, kena amalkan. Masa yang saya kena tu memang tak ada apa, terbuka memang. Come to me. Muda. Mangga tak ada apa, mangga dah buang lah. Dulu. Sekarang alhamdulillah. Bumbung pun tak ada mungkin. Itu main masuk tu. Tapi kalau ikutkan cerita Fadlan tadi, mungkin sebab tempat tu sendiri, perkabungan dia. Tempat tu juga. Dia dah bagi warning macam-macam. Tapi dah berubat kan? Dah berubat dah. Mungkin dah keluarkan apa semua, dah okey balik, kosong balik. Yalah. Maksudnya lepas habis dah kena rasuk, tidur demam tu, masih lagi ada berubat ke macam ni? Ada berubat, ada ustaz yang dekat set tu lah. Saya pun masa tu memang tak tahu nak buat apa. Masa saya ambil nombor ustaz tu lah. In case kalau saya terkena kat rumah. Sebab memang ada rasa benda tu dia nak ganggu balik. Kadang-kadang malam tak boleh tidur, saya call lah ustaz. So ustaz yang dekat set tu yang tolong saya tu bagi tahulah, awak baca ayat ni, baca ayat tu. Lama tak sampai proses clear tu untuk nak betul-betul lama recover? jugalah, masa tahun 2013 tu sampai sebulan 2 bulan enggak lah. Lama. Sebab ayah macam saya cakap tadi lah, mangga semua tak ada. Lama kat lah kesan dia. Lepas tu traumatise lagi. Sebab saya pun dulu masa awal pun, sebelum saya merawat, saya pun melalui proses yang sama. Apa? Kena juga sihir-sihir ni juga. Bang, saya nak tanya, abang sendiri pernah kena rasuk tak? Tak. Abang tak pernah kena kan? Apa sebab abang nak belajar perubatan bang? Apa sebab puncanya abang nak, aku nak belajar lah ni? Sebab so, kalau cakap sebab tu banyak sebab tu. Tapi yang paling saya boleh beritahu, bila orang cakap terima kasih. Itu memberikan satu kepuasan. Sebab kita bantu. Bila kita bantu, orang bagi kepuasan. Dalam masa sama saya rasa saya dapat dekat dengan Quran lagi lah. Saya boleh baca amalan kita ni apa semua. Itu je lah bagi saya kan. So dalam masa sama kita boleh protect orang yang bantu untuk orang sekeliling kita. Okey lah bang, cerita ni bila dikeluarkan? InsyaAllah akan ditayangkan pada 21 hari bulan Mei. Tak lama lagi. So kena tengok lah insyaAllah. Okey, jangan lupa saksikan filem Narsata Sekutu Syaitan yang akan keluar pada 21 Mei di Pawagam berdekatan anda. Apa kelainan filem ni? Filem ni kalau compare dengan filem seram lain, filem ni agak gore. Jadi siapa yang suka filem-filem horror yang agak banyak darah, gore dan sebagainya, boleh tengoklah cerita ni. Ni dia agak ekstrim lah, tapi bakal menghiburkan lah kepada peminat-peminat filem horror. Rasa itu saja untuk episod kali ni. Rasa macam best lah. Rasa macam best. Terima kasih banyak sama-sama sebab sudi datang kongsikan cerita dekat Sesmik Seram ni. Ya, betul. Okey, itu saja untuk Sesmik Seram kali ini. Terima kasih sudi menonton dan Assalamualaikum. Bye-bye. Jom. Dekat rumah siapa ni? Ni rumah member I. Diorang buat pipi malam ni. Weh, dah sasar korang dekat rumah tu kan dengan dia. Korang last kali dengan dia kan? Mana dia? Takkan nak tahu mana dia pergi? Saya benci mereka semua. Apa kamu mahu memiliki ilmu Narsata? Narsata, roh